cinta? Memang semua manusia nak dibelai, dimanja, dikasihi, dicintai. Tapi sebenarnya ia menyakitkan. Dalam sekelip mata je kita kecewa. Tapi kekecewaan itu juga yang mengajar kita erti kehidupan. Memang seronok kalau dalam hati ada cinta. Tiba-tiba je kita rasa kita suka seseorang tu. Cara dia bercakap, perangai dia, berjalan, semualah pasal dia kita suka. Kalau tak jumpa pun sehari hidup rasa tak sempurna. Semua benda yang kita buat kan tak kena. Tapi yelah, hidup kan penuh dengan pengorbanan. Semua tu taklah macam mana nak cakap bila dalam hati ada cinta. Kadang-kadang dalam hidup ni, sesuatu perkara yang berlaku tu tak pernah kita duga. Bila ia nak jadi, ya jadilah. Bila tak jadi, tak jadilah. Hati dan perasaan satu perkara yang sangat pelik. Kita jumpa seseorang tu, kita suka pada dia. Tapi jodoh dan pertemuan Tuhan yang tentukan, kan? Tapi nak buat macam mana kalau dalam hati ada cinta? Ini semua kisah cinta dari sekujur menasihkan hati. Dua jiwa dalam launan berasa untuk berpisah. Dua dunia, satu mimpi, satu cita.
awak, makin banyak yang saya tak tahu pasal awak lah. Ya ke? Itulah cabaran namanya. Oh my god, saya macam nak sebab lah. My goodness. Ajak minum macam ni pun boleh sebab. Sensitif sangatlah kau ni. Hold on. Apa tu? Okay. Okay. Ni nak kena rehearse ni, okay. Okay. Sebab dulu orang lain aturkan tapi semua tak jadi. Tapi kali ni biar saya lah yang aturkan. Okay. Saya sayangkan awak, awak sayang saya. Jadi apa lagi yang kita nak tunggu? Wan. Perkara ni jangan buat main, Wan. Memanglah saya tak main-main. Saya serius ni. Wan. Saya ready. No, Wan. Saya tak sedia lagi, Wan. Okey. Okey, mungkin saya ni terburu-buru tapi fikirkanlah Lia, inilah jalan yang paling baik untuk kita. Paling baik untuk kita? Paling baik untuk saya atau paling baik untuk awak? Untuk kita lah. Wan, Lia memang sayang kat Wan. Dalam hidup Lia, hanya Wan saja yang Lia sayang. Tapi masalah sekarang ni, Lia tak sedia dan satu lagi pasal masa tak sesuai, Wan. Kalau kita nak ikut masa, memang tak ada masa yang sesuai. Jadi kita kena berani buat keputusan. Inilah keputusan saya. Saya nak kahwin dengan awak, Wan. Terima kasih, Wan. No, terima kasih. Tapi saya tak boleh buat keputusan sekarang, Wan. Kenapa awak ni dah jadi penakut? Dulu awak ni berani nak buat apa saja pun. Pengalaman mengajar saya jadi lebih baik, Wan. Memegang janjiku padamu. Biar jurang yang terjal ada di depanku. Takkan goyah sumpahku kepada dirimu. Kita bagai kumbang dan bunga. Saya tahu saya tak akan dapat Wan lagi. It's so obvious that he loves her, Aunty. Pula apa lagi dah putus asa? Macam mana Aunty nak tolong? Lagipun Lia dengan Wan tu baik. Saya pula rasa macam saya ni orang jahat. Macam hidup mereka. Maria, jahat ke? Jahat ke kalau kita nak pertahankan hak kita sendiri? Jahat ke tu? Maria, cuba Maria fikir. Kalau Wan sekarang dengan Maria,
mesti Maria happy kan? Ya tak? Tapi sekarang tengok muka Maria macam orang tak nak hidup aja. Sebab apa? Sebab hak Maria dah kena rampas. Tapi Lia tak rampas Wan. Memang mereka dah lama kenal nanti. Itu dulu. Dulu memanglah Wan tu dengan Lia. Tapi masa tu Wan belum kenal Maria lagi kan? Tapi lepas tu si Lia, dia dah belah dah. Tak ke mana-mana hilang dah. Dah tutup buku dah. Betul? Masa itulah si Wan kenal Maria. Dan Wan jatuh cinta dengan Maria. Tok-tok si Lia datang balik, dia rampasnya Wan balik. Lepas tu Wan campak Maria macam itu aja. Macam benda tak ada maruah. Nak biarkan ke? Maria tak nak buat apa yang Aunty cadangkan. Apa, Aunty tak rugi. Yang ruginya Maria lah. Maria tak dapat lelaki yang Maria sayang. Aunty tak kisah. Tapi Maria kena fikir. Jangan ingat apa yang Maria buat ni salah. Maria kena fikir macam mana Maria rasa kalau Maria tengok mereka tu berdua-duaan. Si Lia dengan Wan. Tak geram ke? Geram nanti. Itu maknanya Maria masih sayangkan Wan. Jadi sekarang Maria, jangan nak fikir-fikir lagi lah benda-benda yang boleh jatuhkan semangat Maria tu. Maria kena fikir apa Maria nak buat. Apa akan berlaku kalau Maria buat apa yang Aunty cadangkan? Apa yang akan berlaku kalau Maria tak buat apa yang Aunty cadangkan? Maria kena cari jalan macam mana nak dapat Wan balik sebab Wan tu hak Maria. Dah. Jom Aunty belanja makan. Tina. Hui. Tina. Tina mana Mak Yang? Dia keluar Puan. Jalan-jalan. Jalan-jalan? Ke taman? Tak, keluar jalan-jalan. Katanya dah lama sangat dia terkurung dalam rumah ni. Jadi dia keluar jalan-jalan. Siapa bagi izin dia keluar jalan-jalan? Ingat dia tu sihat ke? Suruh dia keluar jalan-jalan panas macam ni. Kalau apa-apa hal jadi pada dia, siapa nak tanggungjawab? Apalah. Kenapa tak telefon saya? Bagi tahu. Menyusahkan orang. Awak tu ada orang gaji. Buatlah perangai orang gaji. Sebab saya orang gaji lah. Saya tak boleh nak halang dia Puan. Dia anak majikan saya. Siapalah saya nak halang dia pula. Cakap sikit terasa. Berapa lamakah lagi terpaksa aku menanti sehingga teguhnya pendirian di hati. Bukan hanya kepentingan, malahan keegoan telah ku korbankan. Berlimpahan kasih sayang aku curahkan buatmu seorang. Kiranya semua itu tak memadai bagimu. Apa sebenarnya yang kau mahu, ku tak tahu. Kau hilang bila ku tiba. Tina, kenapa? Tina, apa hal? Begitu Mama, kenapa?
Tina. Mama tadi Tina nampak adik dengan Wan, Mama. Tina nampak adik dengan Wan. Memang Tina nak adik baik balik dengan Wan, Mama. Tapi Tina tak boleh terima, Mama. Tapi Tina tak boleh accept it, Ma. Tina jadi sakit hati, Ma. It's okay. Tina, it's okay. It's normal. Orang kalau tengah sayang menyayangi, mesti rasa cemburu. Ma, tapi Tina tak sayang Wan, Ma. Tina tak sayang Tina. Jangan takut nak luar rasa hati sendiri. Terus terang. It's okay, trust me. Tina ingat Tina tak ada perasaan pada Wan lagi, Ma. But bila Tina tengok Wan dengan adik, it hurts, Ma. Tina, I'm still in love with him and I feel bad, but I shouldn't have feel like this, Ma. Ma, please, Ma, please promise jangan cakap dengan Lia, Ma, please. Ma, please jangan beritahu Lia, please. Okay, she shouldn't know about this, please. Okay. Tina rehat dulu, eh? Okay? Kita makan ubat, ya? Tenangkan fikiran.
telefon dia? Iyalah, saya takkan beritahu sesiapa pun, Puan. Tapi saya nak telefon dia. Nak telefon dia buat apa? Tina tak tahu tau. Kan Dr. Farid kata dia selamat. Tapi takkan tak bagi tahu Lia, Puan. Nak bagi tahu buat apa? Nak bagi lagi teruk. Ini semua kejadian ni puncanya siapa? Sebab Lia kan? Kan? Kerana Lia kan? Kerana Lia kan? Nanti kalau Tina buka mata, dia tengok dia dah. Lagi teruk jadi dia. Mana ada. Biar saya yang telefon besok. Pergilah baca kopi. Letak kat ruang tamu tu. Macam mana, Farid? Cuma overdose saja sikit. Tapi mujur lah bagi tahu awal. Kalau terlambat, saya tak tahu nak kata apa lah. Saya tak sangka dia sanggup buat sampai macam tu. Kesiannya dia, Farid. Apa yang kena buat sekarang, Farid? Biar dia rehat dulu. Besok okey lah lagi. Aku tak nak kau kakak ni. Apa hati aku tak sedap. Kau tu banyak tanya pula. Besok pula. Risaulah, Farid. Dia sanggup buat macam ni sekali ni. Nanti lain kali tak apa pula dia buatnya. Siang-siang aja jarang ada kat rumah. Kalau I balik pun selalunya dah lewat. Dia pun dah tidur. I jadi takut, Farid. Through my observation, I tak nampak dia tu macam nak bunuh diri. Mungkin dia apa yang dia buat tadi tak tahu. Kalau dia tahu, kalau dia nak bunuh diri, tentu dia telan pintu banyak-banyak. Saya rasa semua ini berlaku di bawah sadar dia. You yakin dia tak akan buat lagi? Itu I tak beranilah nak jamin. Tapi cuba kita bagi 2-3 hari dulu. Kita tengok perkembangannya macam mana. Tapi I rasa dia tak akan buat lagi. Kalau dia buat lagi, call lah You ni benda serius. Gurau pula. You kena percaya dengan anak you tu. Apa yang I tengok, she's a very strong person. Macam you juga. Tapi mungkin ada sesuatu yang buat dia upset. She's a very strong person, as strong as you. Tapi kutuk. Tapi puji. Agaknya sebab tu I suka kot. Betul. Bila you nak ambil I, so macam mana kedudukan kita? Macam mana? Dia biasa lah. Fauziah tak letak kat mana? Dia tak ada rumah. Dia pergi tengok anak yang melahirkan tu. Jadi boleh berlengah-lengah sikit. Lepas tu kalau datang pencegah maksiat, kita kena cukup. Dr. Farid, minum kopi tu, pergi tengok cucu awak tu. Besok I call you. Gurau pun tak boleh. Okay. Good night.
Ya. Asal muka kau sembab je ni? Tak kau tidur ke? Aku tak tidur pun malam tadi. Teringat kakak aku. Kakak aku. Kakak kau? Kau call lagi dia. Tak adalah. Aku takut. Takut? Kau nak takut apa? Kau ada buat salah ke? Memanglah aku tak ada buat salah kat dia. Dia pun tak ada buat salah kat aku. Tapi aku rasa macam aku ada buat salah kat dia. Itulah. Aku dah cakap awal-awal dengan kau, Lia. Kalau kau nak pindah, kau bagi tahu kat dia. Ni tak, kau main tinggal je. Sekarang kau juga yang menyesal. Padan muka kau. Aduh, cakap dengan kau ni aku ingatkan menyenangkan. Makin memeningkan kepala otak aku. Tak rasalah aku nak pergi kickboxing. Ni, Abi. Kau kalau nak kuruskan badan, kau join kickboxing. Lia, aku tak join kickboxing pun badan aku dah macam ni pun ada orang nak juga kan. Jadi, tak payah nak pergi kickboxing, Lia. Aku dah vogi deval. Yelah. Okay, bye. Lia, ada masa kita lain sama, okay? Okay. Bye. Bye. Bertahun lalu bersamamu menempuh juga. Bodohlah tunggu macam ni. Bahagia derita di sampingmu tanpa ku rasa jemu. Diriku kau cinta dan puja. Okeylah. Kalau awak tak nak terima saya sebagai kekasih, saya hidup semati awak takkan sampai tengok muka saya pun tak nak. Saya ni masih lagi handsome tau. Wan, saya tengah kerja. Okey, tak nak ganggu. Cuma nak tengok. I'm serious. Please, jangan. Okay. And I'm seriously looking. Nice. So picky. So, dah breakfast dah? Sekarang pukul 11. Ya ke? Breakfast satu benda. Really? Oh my goodness. How time flies. Tengok tu. Kalau kita tak ambil peluang yang ada, bila kita dah sedar, dah terlalu jauh ketinggalan. Kalau nak berceramah, bukan kat sini tempat dia. Oh, bukan kat sini. Jadi kat mana? Ini ada apa? Can't you see? Boxing. Boxing. Oh my goodness, I can see. So, kalau saya daftar, saya boleh lepak sini lah. Okey, saya daftar. Anak mama dah sedar ya. Yang dia. Malam tadi Tina buat mama takut, Tina. Kenapa ni, Ma? Awak tak ingat apa pun Mama keluar. Lepas tu, Tina kan tidur. Tina tak ingat? Tina pengsan. Tina pingsan. Mama terpaksa panggil Dr. Farid. Macam mana boleh pingsan? Dr. Farid kata Tina penat. Itulah lain kali jangan keluar panas-panas. Tina kan tak sihat. Takkanlah penat sampai boleh pingsan, Ma. Mama ni, Mama dah suruhkan apa-apa dari Tina. Mama cakaplah. Dengan rahsia-rahsia apa ni, Ma?
Tina overdosed. Tina makan pil tidur banyak sangat. Tina tak ingat. Tak apa, Tina tak ingat lagi bagus. Mama faham kenapa Tina buat macam tu. Dr. Farid dah terangkan. Dia kata sebab ada sesuatu yang mengganggu fikiran Tina. Mungkin Tina terlalu marahkan Alia, kan? Tina terlalu benci pada dia. Sebab tu Tina sampai... Tina jangan buat macam tu lagi ya. Mama sayang Tina. Tina seorang anak Mama. Jangan tinggalkan Mama, Tina. Please. Jangan begitu lagi sayang ya. Mama dah suruh Mak Ayah masak sup ayam kampung. Nanti Tina makan, Tina rehat ya. Pergi kerja. Tak ingat, Ma. Apa dah siap atas dia? Lagi. Kata hero tadi. Hero in training. Okay, in training. Awak tak kerja ke hari ni? Kerja? Kalau awak kerja kan buat kat sini? Kerja saya tak payah buat kat office. Kat sini pun boleh, kat sana pun boleh. Kat kedai kopi pun boleh. Saya rasa awak baik balik. Kenapa? Saya dah bayar. Tak sampai 1 jam lagi pun. Nak saya tambah boleh? Macam mana saya nak buat supaya saya cakap awak boleh balik? Okey. Macam ni. Awak cakap yang malam ni awak akan keluar makan dengan saya. Kalau tak, saya akan tambah sampai kedai ni tutup. Sampai saya jadi juara Malaysia, Olympic champion, lepas tu movie star. Ih, awak ni betul lah. Betul, serius man. I got big dreams. Yelah. Yelah apa? Saya keluar makan malam ni. I'm good. You have to change, Tina. Ini bukan you. Dah sampai masanya jadi Tina yang baru. Sampai bila you nak jadi macam hanya seorang lelaki. Jangan jadi bodoh, Tina. You have to fight for your rights. Yeah, you. The you got it, or you ain't gonna get it at all. Think about it, Tina.
Aida, makan kat mana? Kat sini lah. Salah pandang sana. Cantik tak? Okey. Stop. Tada. Wow, nice view. Yeah. Pandai tak saya? Pandai. Apa? Makan? Ya, makan kat mana? Sinilah. Hah? Makan kat sini? Ya. Trust me. Tapi for the time being, pandang sana dan jangan pandang. Okay? Alright. Okay. Jangan pandang tau. Ya. Okay. Promise? Oh, ya, promise. Hey! Okay. Sering menemani hidup No. punan sepi. Kau yang bernama resah, apabila kau tiba, aku yang tersiksa. Cinta itukah namamu? Aku yang tak tahu, merasa terganggu. Kerianganku bertukar sayu, ku jadi tak tentu. Gilakah aku karenamu? Nyanyilah lagu sikit. Bernama hati. Tak boleh. Kau yang ketahui perasaan ini. Dah. Kau yang For you. bernama rindu Pada seseorang itu yang cantik macam bunga. di setiap waktu. Ke? Apa? Thank you. Kenapa? Ya. Good? Ini baru sikit je. Tapi tak original lah, tiru daripada TV. Tapi tempat ni best kan? Ada view. Dan kita dining first class tau. Secara kita tidak akan diganggu daripada sesiapa pun untuk malam ini. Ha? Awak ni makin hari makin serius. Serius? Serius? Serius. Nak buat macam mana dah macam tu? Tapi dengan seseriusnya yang saya boleh nak cakap, saya sukakan awak. Dan saya seriously tak nak awak tinggalkan saya lagi. Seriously. Tak boleh tahan. Dan seseriusnya juga saya cakap, saya takkan tinggalkan awak selagi awak tak buat sesuatu yang boleh saya tinggalkan awak. Saya takkan tinggalkan awak sampai bila-bila. Janji? Saya janji. Jadi kita serius lah ni? Oh my goodness! Serius? Gila lah awak ni. Lagi baik saya gila-gilakan awak daripada saya gila kerana tak gilakan awak. If not, betul-betul gila. Seriously gila. Oh, ya, What? saya ada something yang saya... Present? Mana itu? Serius? Okay, ni saya ada something yang saya nak dengar dulu. Okay. Saya ada sesuatu saya nak cakap. So, saya harap awak balik. Awak okay? Oh, okay. Dapat saya. What? Balik baru buka. Serius? Serious. Now kita makan dulu. Okay. Right. Okay. Alright. Ada yang ku bekalkan
dan abadi. Ada yang ku harapkan. Nampak? Dah baik ke Cik Lia, oi? Jealous ke? Aku nak jealous. Tak ada maknanya, Lia. Aku ni kan sentiasa happy go lucky. Kau tu je yang kejap sejuk, kejap panas, kejap suam. Sampai dah basi dah. Baby, dalam hidup kita, kalau kita panas je, nanti terbakar dalam tau. Sekali-sekala kena sumbat sejuk, barulah ada balance. Kalau sejuk sangat, Cik Lia, nanti beku pula. Siapa yang meraung? Awak juga yang meraung. Ni, biar kita meraung daripada sekarang. Jangan kita nak meraung kemudian hari. Lagi susah. Sekarang ni tengah masa senyum, maka senyum puas-puas. Nanti bila time nak meraung, jerit sekuat-kuat hati. Macam mana dengan boyfriend kau sekarang ni? So far, so good. Selagi dia okey, aku pun okey lah. Janji tak kewak dengan aku kan? Aku dengan Wan okey. Kau jangan nak pandang-pandang aku macam tu Aku baru nak tanya, kau tahu je aku nak cakap apa. Kau pandang aku macam mana? Kau dengan Wan okey dah? Aku kan cakap aku tak pernah gaduh dengan dia. Kau je yang buruk sangka tau. Kita orang kalau gaduh pun, ya gaduh-gaduh manja. Gaduh manja-manja. Itulah dia. Kalau dah bercinta, kan, lupa kisah lama. Kalau bergaduh, satu melayar tau. Susahlah perempuan jadi hati lembut macam kau ni. Dah lah, Lia. Aku malas lah yang kau balik. Masuk dalam bilik lagi bagus tau. Mandi. Kau tak boleh makan kan? Makan? Aku dah makan. Makan seorang. Tahu mengapa tiba-tiba saja di dalam hati ini sering rindu padamu, ingin ku meluahkan tak berdaya. Ku tahu Wan, saya tak pandai nak cakap macam mana ni, tapi saya minta maaf kepada awak. 2-3 hari lepas memang bukan hari yang baik pada saya. Ada macam-macam hal yang terjadi dan saya sebenarnya tak pernah nak syak awak sangka pada awak. Saya betul percaya pada awak. Awak tahulah hati perempuan kan? Selalu je fikir yang bukan-bukan. Saya tak kisah dengan perempuan mana awak kawan. Bagi saya, awak ada hak untuk nak pilih siapa yang awak nak kawan. Saya tak marah, saya tak cemburu. Sumpah, saya tak nak tahu pun dengan siapa awak pernah kawan perempuan dulu. Saya percaya setiap orang itu ada sejarah masing-masing dan dengan sejarah itu yang akan mematangkan seseorang, kan? Saya percaya pada awak. Dan saya rasa saya kenal awak. Saya tahu siapa awak. Cuma kadang-kadang hati saya tersentuh juga bila ada orang lain cakap yang awak sayangkan dia bukan saya. Tapi jauh di sudut hati saya cuma ada awak aja. Sekian. Selamat malam, Alia.
samudra, aku tetap memegang janjiku padamu. Biar jurang yang terjal ada di depanku, takkan goyah sumpahku kepada dirimu. kita bagai kumbang dan bunga, hatiku pasti, hatimu jua. Namun mengapa ada saja yang benci tulus cinta kita? Jangan pisahkan Aku dan dia, Tuhan, tolonglah ku cinta dia. biarkan kami tetap bersama di dalam suka dan duka. Biar cinta terhalang gunung dan samudra, aku tetap memegang janjiku padamu.